saya suka-suka je. Minat tu memang minat lah. Yang suka-suka menanam, tanam time free je lah pagi-pagi. Hobi lah. Mulanya ialah kalau kita nak menanam, apa-apa pun sekali kena ada ilmu. Mula saya menanam, mati. Tanam mati. Okay, saya cari macam mana. Ialah kita tak tahu kat mana kita nak ilmu tu. Saya dapat tahu daripada Nadi ada khusus mahir pertanian. Okay. Saya join mahir pertanian di Nadi. Khusus tu selama 6 bulan. Alhamdulillah hampir siap belajar dengan Cikgu Hanif. Dari situ saya dapat tahu macam mana penanaman melalui benih, apa yang kena buat kalau pokok tu serangan haiwan ataupun serangga. Saya mula-mula tanam lada. Tapi lada ni banyak risiko lah kena. Banyak melalui serangan haiwan. Kalau tanam mudah mati. Ataupun banyak serangan yang kena pada pokok tu lah. Okey, bila kita join Nadi ni, khusus Nadi pertanian ni, kita dapat tahu apa yang kita kena buat, apa yang boleh kita lakukan untuk kurangkan masalah tu. Saya nak belajar pun saya boleh pergi ke Nadi, belajar melalui Zoom di sana. Alhamdulillah mudah sebab dengan bantuan petugas di sana. Alhamdulillah. Perasaan saya lebih kepada gembira lah sebab dapat menanam ni dengan lebih konsisten. Saya tanam ni mula-mula seorang diri. Lepas tu bila kita ada ilmu, kita rasa macam kita nak kongsi ilmu kita tu dengan kawan-kawan, kita ajak sekali kawan-kawan berkebun.